Mari lihat dan dengar. Sulalatul Salatin Bab 7, sesudah kampar, siap pula. Kita kembali ke abad ke-15, zaman di mana Kesultanan Melaka memang tengah on fire lah nak jadi sebuah empire yang digeruni. Kali ni, kita nak tengok macam mana Melaka menakluki sebuah kerajaan yang kuat hanya melalui satu detik. Satu detik yang mengubah segala-galanya. Pernah tak terfikir macam mana sebenarnya sebuah empire tu dibina? Selalunya kita akan bayangkan peperangan besar-besaran yang makan masa bertahun-tahun, rundingan politik yang rumit atau strategi yang dirancang berzaman lamanya. Tapi, macam mana pula kalau saya cakap ada sebuah kerajaan yang gagah ni tumbang hanya disebabkan satu tindakan. Satu tindakan yang pantas dan tepat. Inilah dia kisah penaklukan Siak. Okey, jom kita mulakan. Dari mana datangnya konflik ni? Sebenarnya, ia adalah pertembungan antara dua kuasa besar pada zaman itu. Di satu pihak, kita ada Melaka yang sedang galak meluaskan pengaruhnya. Dan di pihak lain, kita ada Siak, sebuah kerajaan yang tak mahu tunduk kepada sesiapa. Jadi, watak utama kita di sebelah Melaka ialah Sultan Mansur Shah. Visi dia besar. Dia nak semua negeri di bawah naungan Melaka. Di sebelah Siak pula, kita ada pemerintahnya, Maharaja Parameswara dari keturunan Diraja Pagaruyung. Dia langsung tak berminat nak tunduk. Penolakan inilah yang jadi punca segalanya. Bila Siak kata tak nak, bagi Sultan Mansur Shah itu satu cabaran. Mana boleh terima kan? Jadi, baginda pun buat keputusan, kita guna kekerasan. Dan untuk misi ni, baginda panggil panglima yang paling baginda percaya untuk ketuai serangan. Dan orangnya ialah Seri Udana. Nama pun dah gah. Dia ni memang seorang panglima yang sangat berpengalaman dan dihormati. Tugasan dia jelas, pastikan Siak jatuh ke tangan Melaka. Tak kira macam mana cara sekalipun. Dan jangan main-main, ini bukan serangan biasa-biasa tau. Sultan Mansur Shah hantar bukan 10, bukan 20, tapi 60 buah kapal perang atau kelengkapan untuk menyerang Siak. Ini dah tunjukkan betapa seriusnya Melaka dalam misi ni. Seri Udana ni, dia tak datang seorang. Dia bawa the A-team dia. Ada hulu balang handalan macam Sang Jayapikrama, Sang Surana. Dan seorang pahlawan ni, kita kena ingat nama dia. Akhtiar Muluk. Sebab dialah yang akan jadi game changer nanti. Baiklah, selepas beberapa hari berlayar, armada Melaka akhirnya sampai ke perairan Siak. Dan pertempuran yang bakal kita saksikan ni, memang pantas dan sangat-sangat dahsyat. Strategi Melaka ni bijak. Mereka tak serang dari jauh. Mereka rapatkan kapal-kapal perang mereka betul-betul di sisi kota Siak, membolehkan mereka lancarkan serangan secara terus dan mengejut. Ada satu petikan dari catatan sejarah yang gambarkan betapa hebatnya serangan ni. Dikatakan, serangan mereka tu macam air yang turun dari bukit. Bayangkan, bertalu-talu, tak henti-henti. Ramai askar Siak yang terkorban dalam sekelip mata je. Jadi, secara ringkasnya, pertempuran ni macam nilah. Armada Melaka tiba, satu tindakan penting berlaku dan kota Siak pun jatuh. Jom kita zoom in sikit pada detik penentu tu. Inilah dia, saat yang menentukan nasib seluruh peperangan. Bukan sebab strategi beribu-ribu askar, tapi disebabkan oleh seorang pemanah dan sebatang anak panahnya. Cuba bayangkan suasana masa tu. Maharaja Parameswara, Raja Siak sendiri ada kat barisan paling depan. Dia berdiri gagah dekat atas benteng kota, tengah sibuk bagi arahan pada tenteranya. Semangat kan? Tapi, kedudukannya itu juga menjadikan dia sasaran yang sangat jelas. Dan dari atas salah sebuah kapal Melaka, Akhtiar Muluk, dia nampak peluang keemasan ni. Dia nampak Raja Siak tengah berdiri megah. Tanpa buang masa, dia terus capai busurnya dan dia membidik. Dan inilah hasilnya. Anak panah Akhtiar Muluk tepat mengenai dada Maharaja Parameswara, membunuhnya serta-merta. Sebaik sahaja tentera Siak nampak raja mereka dah tewas, apa jadi? Semangat terus jatuh merudung. Habis, semua lari lintang pukang. Pertahanan Siak hancur sepenuhnya. Kota itu sekarang terbuka luas untuk ditawan. Okey, pertempuran dah selesai. Melaka menang. Sekarang, kita tengok pula apa jadi lepas tu. Macam mana Melaka susun semula pentadbiran Siak dan bagi ganjaran pada wira-wira perang mereka.
Sultan Mansur Shah mestilah sangat gembira kan? Panglima Sri Udana terus dilantik jadi Perdana Menteri. Pangkat besar tu. Ahtian Muluk pula, wira sebenar pertempuran tu, dia dapat penghormatan paling tinggi. Dia diarak keliling negeri. Dan semua pahlawan lain pun tak dilupakan, masing-masing dapat hadiah dan persalinan kehormat. Tapi apa cerita dengan waris tahta Siak? Putera Maharaja Parameswara yang bernama Megat Kudu telah ditawan dan dibawa pulang ke Melaka. Dekat sinilah kita akan nampak kebijaksanaan politik Melaka yang sebenar. Ini memang satu langkah yang sangat bijak. Daripada memerintah secara langsung, Sultan Mansur Shah kahwinkan Megat Kudu dengan puterinya Raja Mahadewi. Lepas tu Megat Kudu ditabalkan semula sebagai pemerintah Siak dengan gelaran Sultan Ibrahim. Nampak tak permainannya? Siak dari musuh ketat sekarang dah jadi negeri naungan yang diperintah oleh menantu Sultan Melaka sendiri. Satu langkah politik yang amat cemerlang. Jadi, kita sampai ke persoalan terakhir untuk difikirkan. Kisah penaklukan Siak ni menunjukkan yang empayar dibina bukan setakat dengan kekuatan tentera je, tapi juga dengan strategi politik yang licik. Betul, sebatang anak panah mungkin telah menumbangkan sebuah kerajaan, tapi perkahwinan politiklah yang mengikatnya kepada empayar Melaka. Jadi, apa yang lebih penting, kekuatan senjata atau kebijaksanaan seorang pemerintah? Cuba anda fikirkan. Kita